Pagi-pagi petik buah stroberi. Wah, rezeki makcik Ita. Hari ni kita dapat blackberry kan kawan. Kalau kita petik beria lagi kan kawan. Kan kawan, siapa pernah makan kerepek labu? Ni. Alhamdulillah rezeki makcik Ita lagi kan kawan. Ada buah stroberi satu nak petik. Yang ni kita nak petik, nak bagi makcik Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kecil je kan kawan. Boleh lah buat rasa-rasa buah stroberi, comel-comel. Okey tu, hari ni Cik Ita nak tanam timun kan kawan. Cik Ita nak ubahkan timun, tapi Cik Ita nak cuba tanam dalam bekas yang ni kan kawan. Dia macam beg ni. Okey, bekas ni Cik Ita dapat untuk Cik Ita buat review. Okey, Cik Ita nak tanam. Bekas ni besar kan kawan. Yang ni 7 galon. Jadi dalam ni Cik Ita letak ni daun-daun kering kan kawan. Sebab kalau kita letak tanah je dia berat kan kawan. Okey, berat dan juga kita pakai banyak tanah. Jadi Cik Ita letak daun dulu kan kawan. Nanti kita akan layer dia dengan tanah. Bekas dia macam ni kan kawan. Jom ikut Cik Ita, kita nak tanam ni kan kawan ni. Tengoklah kan kawan. Raya punya pasal. Timun Cik Ita dah ni dia dah bercantum-cantum dengan sebelah dah kan kawan. Dah tinggi. Ada Cik Ita ambil satu yang macam ni kan kawan. Oh, tengok tu. Dah besar Cik Ita punya timun. Kita nak ubah dia dalam bekas ni. Okey kan kawan ya. Ni Cik Ita nak letak tanah kan kawan. Okey. Kita letak tanah. Yang ni bekas dia besar kan kawan. Jadi kalau kita nak tanam timun, petola, peria memang best. Yang ni Cik Ita ambil 7 galon. Yang ni pihak supplier bagi Cik Ita. Dia suruh Cik Ita buat review kan kawan bekas ni. Jadi Cik Ita ada dapat free. Okey, jadi Cik Ita nak guna ni kan kawan untuk Cik Ita nak tanam timun. Okey, yang ni Cik Ita letak tanah kan kawan. Okey, kita letak separuh. Bawah tadi Cik Ita letak di daun kering. Yang ni Cik Ita letak tanah. Okey, yang ni Cik Ita nak tanam timun kan kawan. Yang ni bukan timun Jepun. Ni adalah timun mini. Okey, bila kita nak tanam timun pertama kan kawan. Kalau ni cara Cik Ita akan buanglah yang daun-daun kecil ataupun ni kan kawan kita panggil dia rumput-rumput kecil. Tapi Cik Ita tak buang, Cik Ita letak di sini. Dan kan kawan ni, kalau kita tanam pokok, bahagian ni, Cik Ita akan buang. Okey. Yang ni best kan kawan, bekas ni, Cik Ita beli dekat TikTok, dia senang kawan. Okey, Cik Ita keluarkan. Bekas dia macam ni kan kawan. Kita tengok akar ni, sangat subur. Jadi kita akan letak sini. Okey. Cik Ita ingat satu ni Cik Ita nak letak dia 2 pokok. Ni 1 pokok, Cik Ita nak ambil lagi 1. Okey kan Cik Ita letak dia 2 pokok. Kalau letak dia banyak-banyak takut nanti pokok tu kecil kan kawan. Ataupun buah yang dihasilkan tak besar. Jadi kita letak 2 je lah kan kawan. 2 pun dah okey. Sebenarnya dia kalau kita nak letak ni, Cik Ita rasa 3 pun boleh kan kawan. Cuma Cik Ita nak letak 2. Okey, yang ni kita letak tanah. Seronok kan kawan menanam ni. Sebenarnya kalau menanam ni bagi Cik Ita kan, sambil-sambil terapi, dia boleh keluarkan kita punya peluh. Seronoklah kan kawan. Nanti kita tanam, kita dah boleh makan hasil ni. Yang ni kan kawan Cik Ita ubah agak lambat tengok ni. Dia dah keluar dia punya sulur-sulur. Ni sekejap je kan kawan. Nanti Cik Ita tanam di dalam bekas ni. InsyaAllah dia dah menjala dan dia akan nanti keluar putik-putik timun. Keluar putik-putik timun. Cik Ita nak sebut terung pula kan kawan. Dia akan keluar putik-putik timun. Okey, seterusnya kita akan siram kan kawan. Okey, yang Cik Ita siram. Wah, semoga hidup subur Cik Ita punya timun kan kawan. Ini timun mini. Alhamdulillah kan kawan, kita dah tanam 2 pokok timun mini. Ni kan kawan Cik Ita tanam dalam bekas ni. Mudah-mudahan timun ni hidup subur. Dan Cik Ita semai dulu timun ni kan kawan. Cik Ita semai-semai dia dalam bekas-bekas yang macam ni. Okey, dah besar baru Cik Ita ubah. Semoga timun Cik Ita ni hidup subur kan kawan. Nanti kita bolehlah buat video petik-petik timun. Kan kawan ni Cik Ita nak ambil blackberry kan kawan. Cik Ita nak bagi mak Cik Ita rasa. Okey ni. Rezeki mak Cik Ita. Harap-harap yang ni manis lah kan kawan. Tengok ni buah blackberry Cik Ita kan kawan. Yang ni kena tunggu dia jadi hitam baru sedap. Kalau macam ni masam kan kawan.
Wah, rezeki Makcik Ita. Hari ni kita dapat blackberry kan kawan. Okey, rezeki lah. Alhamdulillah. Yang ni kan kawan blackberry tadi Cik Ita ambil. Sebabnya Cik Ita kena ambil dia macam ni kan kawan. Sebab Mak Cik Ita dah nak balik. Jadi Cik Ita ambil lah. Kalau betul-betul kan kawan, kita tunggu dia lagi. Hitam dia lagi sedap. Cuma ni sebab Mak Cik Ita dah nak balik kan kawan. Jadi Cik Ita ambil. Dapatlah Mak Cik Ita rasa blackberry. Ke kawan, labu ni Cik Ita terpaksa ambil. Dia patah tadi kan kawan. Tak apalah, kita nak ambil walaupun dia masih hijau. Nanti Cik Ita nak ambil pucuk labu. Kita nak buat masak lemak labu kan kawan. Patah pula kan kawan. Aduhai, tak apalah. Kita nak buka, kita nak tengok macam mana isi dalam dia kan kawan. Rezekilah mungkin dia suruh Cik Ita buat sayur ni kan kawan. Okey kan kawan, ni Mak Cik Ita nak ambil pucuk labu kan kawan. Kita nak makan masak lemak labu dengan pucuk. Ambil je Mak. Okey, dapat satu. Petik je Mak, tu sedap tu, kecil-kecil tu. Alhamdulillah kan kawan, hari ni kita ambil pucuk labu dan juga buah labu kan kawan. Buah labu Cik Ita ni dia belum betul-betul tua kan kawan, sebab dia patah. Jadi Cik Ita ambil separuh ni. Cik Ita nak buat dia kerepek labu. Separuh lagi Cik Ita nak buat masak lemak labu. Okey kan kawan, ya ni Cik Ita nak masak lemak. Cik Ita letak Cik Ita punya labu tadi. Cik Ita pakai udang kering kan kawan. Lepas tu biasalah kan kawan, bawang merah, bawang putih. Kita nak masak lemak separuh daripada labu tu. Cik Ita masak lemak dan separuh lagi Cik Ita nak buat kerepek. Alhamdulillah kan kawan, seronoknya menanam kan kawan bila kita nak makan labu. Macam Cik Ita ni kan kawan, sepatutnya labu ni Cik Ita nak bagi tua lagi. Cuma dia patah kan kawan buah dia kan. Jadi Cik Ita ambil dia. Cik Ita tengok dia dah, walaupun dia kulit dia masih hijau, isi dia dah kuning kan kawan. Sesuai lah untuk kita nak buat sayur malam ni kan kawan. Dan yang paling best, labu ni Cik Ita semai daripada biji benih. Dan lagi best kan kawan, malam ni Cik Ita nak bagi Mak Cik Ita rasa kan kawan, labu yang Cik Ita tanam sendiri. Alhamdulillah Cik Ita menanam. Cik Ita dah boleh kongsilah kan kawan tanaman Cik Ita. Yang waktu Cik Ita ambil, Cik Ita masak dan Cik Ita nak bagi Mak Cik Ita rasa. Okey kan kawan, ya ni Cik Ita nak buat kerepek labu kan kawan. Cik Ita nak cuba buat. Okey, yang ni buah yang ni ada sebiji dan dekat atas ni sebiji kan kawan. Yang ni Cik Ita guna yang Cik Ita ambil kan yang patah tu. Ni kan kawan, dah warna kuning dah pun. Sebenarnya dah tua rupanya kan kawan. Ni labu dia. Kita nak cuba buat kerepek labu. Kan kawan, siapa pernah makan kerepek labu? Ni seronok kan kawan, kita tanam labu sendiri. Rasa-rasa kita nak makan kerepek kan kawan. Kita dah boleh buat. Yang ni Cik Ita buat kan kawan, kerepek labu. Wah, macam ni kan kawan. Okey. Okey, kalau kan kawan yang ada tanam labu ataupun kan kawan yang tak ada tanam pun kan kawan, boleh beli labu. Cuba buat kerepek labu kan kawan. Wangi sangat bau dia. Alhamdulillah kan kawan, dah siap ni Cik Ita punya kerepek labu kan kawan. Cik Ita ni guna labu ni. Okey, dah siap kerepek labu. Okey kan kawan, ni adalah pokok peri katak Cik Ita kan kawan. Cik Ita tanam macam ni. Jom kita nak ambil peri katak kan kawan. Hari ni Cik Ita nak buat peri goreng. Tengok macam tak ada kan kawan, sebenarnya buah dia banyak. Tengok ya. Cik Ita pergi kat sini. Ni pun ada kan kawan, tengok ni. Bawah-bawah ni. Ni ni peri, tapi Cik Ita tak nak ambil yang ni. Yang ni dia dah masak kan kawan. Cik Ita nak bagi dia jadi benih. Cik Ita nak ambil yang ni. Yang ni kan kawan. Dia ni boleh besar lagi. Tapi Cik Ita nak ambil dia ni. Ataupun mungkin Cik Ita nak ambil yang lain. Cik Ita tengok dulu kan kawan. Okey kan kawan, Cik Ita ambil yang ni. Sebabnya yang tadi tu, yang panjang tu kan kawan, Cik Ita nak tengok dia boleh besar. Besar dia, nak tengok dia boleh besar mana kan kawan. Jadi Cik Ita ambil yang ni dululah. Sebab semalam Cik Ita ada petik dah kan kawan. So kita ambil yang ni. Ni Cik Ita nak ambil satu lagi ni kan kawan. Oops. Sekejap Okey. Ni kita ambil yang bengkok-bengkok ni kawan. Yang elok tu kita tak ambil sebab Cik Ita nak tengok dia boleh pergi besar mana kan kawan. Alhamdulillah ya, ni Cik Ita petik peri ya. Mak Cik Ita suka kan kawan makan. Dia suka goreng dengan telur. Jadi kita nak cari lagi yang ni kan kawan, yang masak ni. Cik Ita nak buat dia benih. Jom kita nak cari peri lagi. Dekat sini ada satu kan kawan. Okey, kita ambil.
Yang ni sebenarnya kecil lagi kan kawan. Tapi kalau Cik Ita, masa waktu macam ni Cik Ita suka buat goreng. Dia lagi sedap kan kawan. Yang ni sebab mak Cik Ita ada kat rumah. Cik Ita nak goreng. Nak bagi mak Cik Ita rasa kan kawan. Seronok kan kawan. Kita menanam. Mak kita pula dapat rasa peria yang kita tanam. Untuk yang ni, Cik Ita nak buat benih kan kawan. Cik Ita saja je bagi dia dah tua macam ni. Okey, biasanya benih yang macam ni kan kawan Cik Ita ambil Nanti Cik Ita basuh ni kan kawan. Okey, biasanya benih yang ni, yang merah ni kan kawan, dia lagi cepat tumbuh. Okey, macam ni. Kalau benih dari pokok kita sendiri ni, biasanya lah kalau Cik Ita semai memang kan kawan cepat tumbuh. Ni Cik Ita nak basuh. Lepas tu Cik Ita nak jemur sikit. Lepas tu kita akan semai dia kan kawan. Okey, jom menanam.